YouTube people, Assalamualaikum, it's me YK. Coriander Hills. Kalau korang tengok dekat YouTube Akana Hunter, it's about 2 hours and 40 minutes. But kita orang sendiri kat sana pun it's about 5 hours. Compared to the one that I should reveal is actually Bukit Perang, which is soon. I akan tak nak I kena review juga. Sebab I kena buat review lah. But I'm focusing on Coriander Hill itself. Ini adalah strat yang kedua sebenarnya. That's why sebenarnya ikut kanan balik, bos suruh buat review untuk Bukit Perang terlebih dahulu. Sebab satu view memang sangat rendah untuk YouTube. Sedangkan Bukit Perang tu actually dah collect banyak sangat moments dekat sana. And it's actually benda ni lah yang membantu kami untuk grow dan learn from all the thing that we have experienced dekat Bukit Perang. Okay, tapi kita tolak Bukit Perang dulu. YK nak highlight untuk Coriander Hills, which happened about, like kalau YK post yang ni kat YouTube maybe 3 days ago, which was Rabu malam Khamis. A new place for us. Tak pernah lagi kita orang pergi survey waktu siang because of kita punya commitment time. Kita terus datang, terjah tempat tu untuk malam sebab dicadangkan oleh viewer. And yeah, something new for us. Actually for me, honestly, it's actually new for me. Coriander Hill ni sebenarnya kalau ikutkan balik, YK dah banyak kali pergi situ. Bukannya hill tu, maksudnya dekat area residence kat sana. Sebab last time when I did mobile service, memang banyak klien kat sana. So I'm quite familiar to that place. It's just that I'm surprised kat sana ada satu tempat trail untuk hiking lah. So I also got excited, me myself, I kata suggested, oh it's nearby, maybe we should go and see that place. Bila kena suggest tu, terus pergi. Because dah lang-lang kat luar kita baru habis explore Bungalow Sihir tak silapnya. So yeah, pergi je lah. Bagi pun excited, show. So kita pun pergi. So kat situ pun sebenarnya kalau personally, I felt guilt because I sendiri encourage untuk pergi sana juga. But again, it's from my perspective. So I rasa legit untuk I rasa sebersalah tu sebab I sendiri pun ajak ke situ. But dah nama pun Akana, kita explore haunted place, kita try to reveal. But yeah, benda ni memang ada haunting my own feelings. As yang YK cakap, kami Akana Hunter ni bukan main-main. Sangat serius. And I sekadar satu entiti perempuan, I rasa kita gear dah cukup, equipment dah cukup, hunter ada, tapi kita masih lagi sebuah, anggapkanlah satu kumpulan organisasi yang kecil. Jadi kadang-kadang tak dinafikan ekspektasi kita tak boleh nak dicapai walaupun kita garap nak capai. Seperti yang korang dah tahu, dah kenal YK dalam room YK sendiri. YK buat reading aura. YK beritahu YK aura healer. And to be honest, I tahu pasal paranormal ni pun exposure kan, ada movie-movie dulu, yeah, that kind of thing. And bila I dah start joining the community, meaning that I ada kawan-kawan yang I kenal daripada apps Bigo. Lepas dah Bigo, I masuk ke mainstream TikTok. Kita berkawan. And waktu dekat Bigo lagi, I dah kenal kawan-kawan yang involved dalam paranormal, but just minority people, you know. I tak pergi yang pada big exposure. Although I do have big contacts. It's just that I myself restrict myself from exposing myself too much into this line. So tak dinafikan kawan-kawan YK ni dalam line ni lah. And salah satunya yang paling well experienced is boss. Okay, he has involved in this paranormal hunting since 2017, as he mentioned. And he got experience more than me. Sebab macam I cakap, I'm just a supporter. I'm just supporting all my friends
And that time I was not like I told you, I was in the minority. I bukan dalam line dia. You know, still dalam line dia, tapi you're not in his circle. ...2022 was the first time I joined a group of friends yang buat paranormal hunting ni. Itu pun one of my good friend advise me. Dia kata, jomlah pergi, you know, for your own, you dah dalam line ni, anyway you boleh tahu lagi exposure and so on. I was like, nah, dia minta teman, so I macam, okay, so kita pergi just to fulfill your desire. I myself pun sebenarnya tak ada pun, tapi you have to understand, healers like me tak ramai kawan, to be honest. So sometimes bila I keluar tu, there is actually the exposure. I'm meeting up people. So one day leads to another, you know, kita sama-sama pergi, have fun. And I was like, okay, menarik juga. Sebab yang kita pergi minority ni tak ada guna prop juga. So menarik lah. So macam kita, okay, kita dapat experience energy macam ni. Until I dapat join circle boss. So kita combine. I am still just a supporter. And sometimes I help my friends to read the energy of the place itself. Sometimes, too bad, I become the medium. It's not fun. Because I'm just going there just to help, to assist. Not more than that. Assist as a friend. Tapi I tahu sebenarnya potential untuk paranormal hunting ni tinggi. Kalau tanpa props, I mean it's authentic paranormal hunting. It's just that, like I said, the team that I was in, I tak rasa confident in there. And I think energy exchange I tak worth there. So, kita tarik handbrake lah. Kita stop. Sebenarnya there was a few time requested by hunter kita sendiri, Brome. Dia kata, jomlah kita form kita punya group paranormal hunting sendiri. Tapi kita hanya time tu kita bertiga. You know, bertiga. Which boss pun sebenarnya, actually boss adalah seorang yang dia boleh commit fulfill habis tau. Kalau betul-betul dia all out tau. So dia tak nak, dia, from his history, dia kata dia daripada big community, tiba-tiba being sabotage. And then before that, dia ada buat dia punya sendiri pun, still being sabotage. And dia that time pun also being slaughtered and sabotage. So dia rasa macam tak nak dah. Dia tarik handbrake, cukup. So I myself pula, hey, kita nak duduk dalam tenaga yang ramai. Okay, it's okay, tak apa. Never mind. Until satu hari sebelum puasa, ke 2 bulan puasa, tak ingat lah, dicadangkan oleh sahabat untuk buat paranormal hunting sekali lagi. And this time kita rasa confident sebab kalau kita nak buat just for fun, and our unique, actually we have a ladies hunter version compared to the guys. So something interesting, I tak fikir pasal risk tau. Masa tu I tak fikir pasal risk sebab kenapa? Kita ada background yang solid, rescue yang solid, kita dah macam-macam experience. Kita daripada background energy punya people, faham tak? So I don't feel it's a risk. The risk tu ada, tapi it's a major risk. I rasa macam, okay, everything can be solved, don't worry. Itu cara I fikir. And then honestly, kita nampak benda ni work out well. And I nampak boss strives memang betul hardly, pasal dia dah mula letak dia punya passion kat situ. Yet suddenly yada situasi di mana kita punya ladies hunter tak boleh nak commit sebab dia ada kerja hakiki, which kita orang ni pun ada juga, tapi mungkin kita different field. So who am I to judge? So dia sibuk, dia outstation tempat sebanyak kali. Who are we to stop? Dia kena utamakan yang mana penting dulu. Kita faham. But kita punya rescue boleh jadi hunter. Kita ada Brome.
So Bromeh excitedly macam biasa. Dulu kan dia dah request. Kita kata tak apa, kita fulfill lah dia punya dream by following our guidance, rules, our regulation, strictly must listen, that kind of thing. Mesti. Sebab kita jadi kecil balik. Which mean kita dari kecil tu, daripada kalau korang tengok akan hantar daripada 5, kita jadi 3 balik. To me, it's still not a problem. Pasal macam YK fikir 3 ke, 5 ke, 10 ke, kami tetap ada. I tetap ada. Bos tetap ada. Bromeh tetap ada. Anak-anak I as a family tetap ada. YK tahu kita punya supporter tak ramai. Tapi ada. Tak besar, tak major, tak beratus. Tapi tetap ada. Dan kerana korang lah, YK cakap, kami masih terus berjalan. Meneruskan perjuangan untuk Akana Hunter. Dan kami akan cuba tidak menghampakan diri kami dan anda semua untuk merungkai kebenaran dalam paranormal sendiri. Nak tak nak memang kena review untuk Bukit Berang. Baru korang boleh faham perasaan YK, perasaan bos dalam hunting ni. Tapi tak apalah. Alang-alang YK nak naik Coriander Hills dulu. Sebab benda ni yang trigger. Betul-betul trigger our highly spirits, emotion, mind, body, physical damage. So cut short, kita terus fokus lah untuk Coriander Hill. YK select untuk buka benda ni supaya YK dapat recall everything here. And as usual, korang tahu permulaan untuk Akana Hunter punya hunting. YT, kali ni kita akan dalam YT sendiri, kita akan dedahkan YK baca untuk kad dahulu. And lazimnya kalau korang perasan bila YK start buat kad mostly kalau tempat tu excitedly ada entity dia akan bagi tahu jenis jantina yang biasa ada, and dia akan bagi tahu jenis besar atau tidak energi tu. Dan kalau korang yang biasa memang follower tegar Akana Hunter sendiri, korang akan perasan every cards yang bila I baca mesti akan keluar King of Swords. And this time I'm surprised, but I ingatkan benda biasa. Dia keluar Ace of Swords serentak dengan King of Swords. This is actually waktu I buat reading tu, I cakap tu, I kata tadi tu, I ada rasa personal guilt juga. I dah bagi tahu ada bahaya. Tapi I rasa macam biasa. Sebab sebelum ni kita dah pergi tempat-tempat yang ada King of Swords juga. Tapi I tak sangka tempat ni besar. Tempat ni besar energi dia. Dia ada explain ada Page of Wands dan juga Page of Pentacles, which means ada energi-energi kecil juga yang mengganggu. So to me macam itu biasa. And again, I like kat Ace of Swords tu. Sebab bagi I, yang thriller pun I dah rasa yang dekat Bukit Berang tu dah besar dah. So I was like assuming Coriander Hill ni kecil je. Dan again macam I cakap, damn man, kenapa aku tak lebih alert untuk Ace of Swords ni? But the shows must goes on. Sebab kita tak nak hampakan semangat kami sendiri as Akana Hunter and korang yang support kita orang. Sebab lepas buat reading, korang dah biasa dah tengok. Yang akan menghiburkan korang, yang minta cukai dulu, mesti bos. Yang menceriakan pembukaan adalah bos. Itu yang korang nampak. Tapi di balik tabik, memang yang paling penat adalah bos. Yang terpaksa monitor banyak benda. Yang terpaksa buka.
yang terpaksa tutup, yang kena tengok YK pula medium kat base, nak fikir hunter lagi, nak fikir rescue lagi. I tahu tanggungjawab dia besar. I hanya kat base. I tahu fungsi I tak besar. I cuma boleh mampu bagi semangat je. I buat kerja kecil je. Betapa losernya I rasa. I dah baca kad, dah bagi sign. I rasa I tak bagi contribute yang terbaik untuk Korea The Hill sendiri. Tapi I tahu apa jadi mana-mana hunting. Walaupun I dah tahu I banyak pass out kalau I buat medium, I tahu adanya I. Bila I waras, I sedar. InsyaAllah, I cuba untuk stablekan semua energi. Baik bos, baik hunter, baik rescue. Kalau ada masalah, I bawa karakter admin I. Selesaikan. Being telus, being honest untuk apa saja yang berlaku. Postmortem and anything yang I rasa yang bantu untuk membaik pulihkan kita punya quality. Itu je. So, kita dah mulakan hunting yang pertama tu. For your information guys, Korean Hill ni kita buat 2 hunter. Maksudnya setiap hunter kita dah bagi the right equipment. Itu yang paling penting sekali, walkie-talkie lah, untuk senang hunter 1 dan hunter 2 communicate. Hunter yang kedua ni bukan dari Arkana Hunter. Ini adalah solo hunter. Nama dia Ijun amal kat TikTok. Dia banyak bagi kita friends punya support lah. Kalau ada location, new location ke apa, dia tak pernah pergi pun, dia akan suggest, dia akan bagi. And kita orang pula, boss pula suka exchange knowledge, you know, that kind of thing. So bagi dia lagi semangat. Because he's a solo hunter, he's still new, still amateur. Sorry Benjun, that's the right word. He's actually amateur because dia just for his own personal fun, untuk dia sendiri. So to me, berbanding dengan kita Arkana Hunter ni, kita, to me, bos dah register, bos dah siapkan semua full equipment, bos dengan Hunter sendiri ada very very good experience, you know, kita ada very good support because kita satu family, senang nak berurusan. So I know kita punya hunting ni, kita punya channel ni, ini channel yang dah kita bawa benda ni yang serius, bukan main-main. Sebab kita dah kata commit dah. Kita commit untuk reveal, merungkai apa saja. Dan kami memang tak pernah guna props. So kalau kata tempat tu kebetulan ada props, too bad kalau kena reveal. That kind of thing. Mungkin memberi sedikit ancaman pada yang lain, kita tak tahu. Tapi kita bukan niat nak musik, nak mengacau, nak menjatuhkan orang, tidak. Kebetulan kat situ ada, kita beritahu tempat tu terlalu banyak tempat. Korang nak buat nak cari rezeki, tak apa. Tapi kalau dah buat, janganlah tinggal tahi, kemaslah balik tempat tu. Itu maksud kami lah. Sebenarnya memberikan satu adrenaline, joy feelings untuk viewer. I faham benda tu. Tapi again lah, dah settle, kemas lah. Jangan mudaratkan orang lain pula. Sampai sangkut tali tangsi kat leher, kat kaki. Waktu kat sekolah Arab tu, nasib baik bos tak jatuh tersadung, sangkut kaki dekat tali tangsi. That kind of thing lah. Okay, back to Korean The Hills. YK tengok balik, kita dah ke minit ke 10 kat sini lepas YK dah bebel semua. Sebab dekat YouTube dia pergi sampai 2 jam 39 minit. Actually recording tu dekat TikTok sendiri 4 jam lebih. Okay, so tapi kami ada dekat awal tempat tu, about 5 hours lah kita kat sana. So the first start was like hunter 1 jalan dulu, which is Brome. And then hunter kedua. Tapi kita jangan risau, waktu sepanjang tu sebenarnya kita ada rescue. Kita satu rescue. Rescue still new. Willing to learn.
willing to risk himself as well. Nak kena fikir pula untuk dia lagi. Takut anything happen, dia kena pergi fokus untuk hunter number 2 lagi. So yeah, waktu kita nak buat dekat Coriander Hill ni sendiri, sebenarnya kita cakap hutan tu, kita memang perlukan satu lagi rescue yang lebih matured, lebih adult. Sebab kedekat jantan kan, YK pun tak boleh naik lah. Kalau benda ni pun, kalau ladies hunter pun memang tak dapat masuk tempat ni. Sebab the place is too steep, dia tinggi. Memang agak penat juga. Kalau ikutkan balik, dia punya height like berapa, 300 meter is it? Compare to Bukit Perang. Sebab Bukit Perang, korang kena faham, dia punya jalan, kita jalan ikut trail yang memang dah ada tar. Memang ada jalan dia. And yang ni kalau korang tengok, dia lebih kepada jalan hutan betul. Jadi agak mencabarlah sebab dah lah tinggi kan. Mula-mula kita open dekat TikTok sendiri, bila hunter dah pegang, hunter pun friendly, dia ada dia punya excitement, joyful punya spirits, you know. Tapi bila kita dah naik tinggi penat, yang kelakar pun dah tak kelakar guys, betul tak? Jadi penat, kita boleh terima benda tu. Dia dah mula ada rasa chill. Kalau korang dengar dekat Akana Hunter punya YouTube sendiri, dia cakap dia ada rasa chill, ada rasa lain macam. Dia rasa ada perubahan kat situ. I know he's being honest. Kita tahu dah keadaan situ. So dia dah mula dah dengan pernafasan dia lagi, dengan keadaan ambience dah start berubah. And then YK sendiri dah start screenshot. Sebab korang dah tahu kerja YK, clear display, screen record ataupun screenshot everything yang I rasa I nampak, and manage kita dekat group tally sendiri dapat tengok, nampak kan. And then ada juga sahabat-sahabat viewers sendiri yang ada share screenshot juga, korang nampak benda yang sama. So benda tu legit lah kenapa hunter kata tempat tu rasa lain macam kan. Kita tak apa heran sangat dengan hunter number 2, sebab hunter number 2 bos still ambil pantau. Cuma hunter number 2 lebih santai sebab dia memang style dia sendiri. Sempat pula pergi setiap station mana dia rasa nak stop tu, dia buat PK bagai. Maksudnya he's enjoying himself. So kita tak kisah. Now kita fokus kat kita punya hunter sendiri, the authentic Akana Hunter. Sampai ke jalan yang kiri tu, dia dah sampai tinggi ke satu area di mana area tu ada banyak bendera warna. Dan di situ network dah mula kacau. Okay. And di situ I rasa tak sedap hati sebab bendera-bendera tu happen to be sewaktu hunter tengah cari, kemudian ada rupanya waktu yang korang tengok tu dalam record, ada orang ada report daripada hunter number 2, ada orang lain lalu trail juga turun, dia nak balik. So happen to be I dekat base, dapatlah tengok, oh ada seorang lagi hunter lain lah, dia bawa kawan dia 2 orang. Kita tanyalah daripada belah mana, sebab hunter kita tak nampak you. Dia kata dia masuk belah kanan. Oh ya ke? Lepas tu yang kita orang cakap lah, hunter kita orang ni naik belah kiri. Dia cakap macam ni, dia kata belah kiri tak ada apa-apa, belah kiri cuma ke atas tu ada banyak bendera. Situ memang orang cakap orang pergi belajar buat ilmu hitam dekat situ. So macam kita orang terkejut lah. Okay, benda tu bagi YK terkejut pun, still benda yang kita dah biasa kan. Tak sangka lah jadi luar biasa bila network dah tak ada, dah jadi pelik. And then hunter pun bagi tahu, dia kata dia nampak vision depan dia, memang nampak ada satu entiti ni berkepala babi, berbadan manusia. Itu yang buat dia dah mula rasa goyah dan tak sedap. And itu yang membuatkan bos kata ambil tindakan turun, jangan naik lagi. Satu, sebab network dah kacau. Kedua, kita risaukan keselamatan. Mereka pun patah balik turun. Sebab hunter yang advise kat kita orang tu, dia kata pergilah ke kanan lebih thrill. Sewaktu turun tu, hunter memang dah penat lah, dah naik nak turun balik satu. Tapi kita dah rasa dia rasa macam satu perasaan yang unease, tak selesa. Dia turun kan, masa tu dia ada cakap seolah ada yang ikut. Ada yang ikut aku ni. Hello.
kita pula dah biasa benda tak ikut tu, tak sah lah. Hunter lah jadi masalah dia kan, mangsa dia kan akan ikut. So kita rasa macam okay, can be handled as usual. Sebab yang hunter nombor 2 tu memang kita rasa kalau dia naik pun dengan dia stop naik penat dia tu. So kita pun macam okay, turun balik lah. Turun balik, dari situ kita dah nampak hunter kita sendiri, hunter satu kita ni dah penat. So bila sampai ke titik permulaan balik di mana yang kita nak masuk ke simpang ke kanan tu, as usual start balik, disusuli oleh hunter nombor 2 lah. Seperti yang dikabarkan oleh hunter yang dah balik tu, dia cakap dia kata kat sana kalau ikut link ke kanan ni nanti akan jumpa batu besar. Biasanya ada orang kan buat ritual kat sana. Lepas tu dekat bawah batu tu sendiri ada abu mayat. You know, macam ada setengah orang tu sukalah buat macam-macam kat sana. Dia sendiri pun pernah cuba nak cari barang, dapat barang kat sana, kaut-kaut dapat abu mayat. Wow, macam ya ke? Okay, tak apalah, kita cubalah. Yang hunter ni dia bukan Malay, yang hunter turun ni adalah Sabahan. Dia ada bagi nama hari tu tapi bagi tak ingat lah. Sorry lah kalau you ada see I punya YouTube ni, I minta maaf lah, I tak ingat nama. Saya ni paling lemah dalam ingat nama orang dan juga pengecaman wajah. Saya sangat lemah. Too bad. Okay, so yeah. Jadi ceritanya hunter pun naik ke berapa ya? Kejap YK pergi. YK tengah on sekali di YouTube ni untuk tengok kat mana hala tuju dia. And kalau korang perasan daripada awal kita Akana ni buat YouTube tu, mula-mula dah ada tempat tokong untuk Chinese, untuk Buddhis lah semayang. Depan tu adalah satu macam YK kata tu perigi ke tempat sampah ke, I tak sure. So macam I kata okay lah. And then dekat tempat yang semayang tu sendiri ada words lah ditampal kat sana tu yang description dia adalah tentang entiti yang memang hunter dia sebut. Kita pun tak sangka lah seteruk itu nanti akan jadinya. Apabila hunter dah naik ke 1 jam 56 minit tu, kita tengok kat sini hunter masih guna torchlight lagi lah. Maksudnya dia masih dalam keadaan yang sane, masih dalam keadaan yang waras. Apa benda tu? Ada ikut aku ni. Aku tak sedap ni. Allah, ada ikut ni. Ada ikut aku. Kita dah mula sampai ke bahagian batu dan di situ yang dikabarkan ada abu mayat and so on tu. Hunter kita dah start penat. Dari situ dah nampak ada keresahan dan kelayuan. Kita dari situ kita nampak dah, tapi dia cuba juga untuk strive. Dia kata apa? Saya takkan hampa dengan korang, kita akan naik sampai ke puncak sebab kalau boleh saya tak nak ulang lagi benda ni. Kita nak sampaikan alang-alang habis, tak nak repeat dah tempat ni, katanya macam tu. So bila ditanya suggestion untuk dengan bos sendiri, bos cakap, ditanya macam mana nak naik ke, macam mana, bos kata okay, browse dulu, kalau dalam masa 10 minit macam tu still tak sampai, turunlah. So dia macam adalah eager dia dekat situ, kesungguhan dia pun still naik. And then that thing happen lah. Pada minit ke 2 jam 9 minit tu, kalau korang perasan, face cara gerak untuk hunter dah slow. Maksudnya dia lebih memang pergerakan dia slow sebab dia kata dia sakit kaki. Tapi kita tengok bila yang sampai 2 jam 10 minit tu, kalau korang nampak dekat YouTube tu, rentak dia dah sangat-sangat lain macam, especially bila terlalu diam. Kalau korang perasan daripada minit-minit sebelum tu lagi, dia masih rajin lagi pakai torchlight. Tapi bila sampai yang ni, kita boleh rely pada lampu kamera yang dengan stand saja. So from there kita dah rasa lain macam tu yang bos cakap, hunter jangan senyap. Bila kata dia senyap, dia diam, korang akan dengar.
Time tu dia dah kata dia macam tu. So waktu tu YK dekat base, YK dah tahu dah ini dah lain. Kita lagi lain. Tapi yalah, bos masih lagi positif lah, cakap okay mungkin dia penat kot kan, cakap macam tu kan, but still nak kena communicate. Sampai satu tahap tu 2 minit 11 dia dah suruh Hunter stop, berhenti kejap, tapak stand. Kita punya communication dah mula kacau. Okay, so ya, 2 jam 11 minit tu rescue tak nak diarahkan untuk pergi sebab something is not right. And to be honest, after what happened, I dekat base, I tengok kat live, I tak boleh tengok dah record ni. Sebab dekat base, to be honest, I dah start panic. Tapi nak tak nak, I kena stable sebab memikirkan kewarasan, tekanan yang dialami oleh bos, rescue dan Hunter yang tidak sedarkan diri. So sebab tu YK cakap, permulaan tadi YK dah bukan sengaja nak main air mata. Tapi sebab ini adalah YouTube YK, ini daripada perspektif YK sendiri. I still carry my admin punya karakter. I cuba untuk profesional, cuba untuk waras, cuba untuk bantu keadaan. So medium sekali lagi telah digunakan untuk pengecaman, energi untuk communicate, untuk bertahan. Malangnya, medium yang sebelum-sebelum ni yang ada, yang communicate waktu dekat base, which is tak dapat record sebab kali ni Delisha tak ada, and Kamila kena handle takut YK tumbang dan takut YK bump my head on the ground. So macam, okay tak apa, it's also considered panic time. Energies tu semua tak nak kerjasama, semua tak nak communicate, semua tak dah macam takut. Sebab apa? Entiti yang mengganggu Hunter ni bukan entiti biasa. Entiti ni bukan jin hutan. Ini adalah devils itself. Satu jenis iblis. So selepas kita dah cuba medium tak boleh, YK keluar, YK dah okey waras balik, I don't know what to do. Sebab I rasa macam bos dah kena cuba yang terbaik lah untuk jalan dia lah. Sebab dia dah buka, dia tahu macam nak deal kan. Bos kena juga. What I can do is, I know bila melibatkan benda yang ada transition macam YK ni, kalau tak pandai kawal, kita punya soul yang boleh keluar, kita punya semangat, spirit, dia bukan fully soul, kita punya spirit. So nak tak nak, ketika tu I'm sorry to say, maybe some of people know about this method, I terpaksa scry. Scry meaning that our body, kita nak tak nak terawangan keluar, nak tak nak terawangan keluar, because I need to search for Hunter. Hunter kenapa? Sebab bila kita tahu dah semangat dia keluar, masa mat tinggal. And lillahi ta'ala, happen to be, I manage to manifest the thing. I tengok, korang tahu Hunter kat mana? Dia punya semangat tu masih lagi base dekat batu yang ada abu mayat tu. Masih di kerusi situ. Bayangkan satu entiti badan macam kita, tapi berwarna biru, tunggu dan termenung kat situ. So I kata, kalau yang ni, any bad souls, bad spirits yang datang, dapat dia, potential untuk being insane itu tinggi. Itu yang setengah orang cakap orang gila yang ada gangguan isim kan. Sebenarnya bukan isim kadang-kadang kadang-kadang benda ni ditarik keluar, jiwa tu ditarik keluar. Yang ada hanya jasad saja, dan roh yang dibenarkan untuk menggerakkan jasad dengan izin Allah. Itu saja. So I terpaksa tahan, I peluk dia.
Sebab I rasa keliling tu I dah start dengar bunyi. Actually waktu yang tadi kata Hunter reply tu kan, jawab kan, jangan diam kan, Hunter tapak kan, I sebenarnya I myself tengah tengok ni, I dengar banyak sangat hilayan, banyak sangat gelak. Sebab tu I cakap I tak boleh nak proceed nak tengok video ni. Sebab dia terlalu sakit untuk I, terlalu takut untuk I, terlalu I tak tahu nak cakap macam mana. No, tapi nak tak nak, aku tak boleh jadi ibu ketika itu. Aku nak tak nak, aku kena admin. Aku boleh buat apa? So that is what I try to help my Hunter. Itu yang I boleh pergi. Nasib baik Allah jawab. Nasib baik Allah bantu. Bila I dengar pula, bila dah dapat tangkap tu, I lockkan dia kejap. I tengok, I tepat. I kata, okay, stay here. Tolonglah ya Allah. Lockkan dia, semangat dia kejap. I pegang, I lock, simpan. I sambung balik tengok dekat live. Rescue masih belum fit untuk melawan. Dia cuba untuk tahan tapi tidak boleh melawan. Berapa kali kena attack. Tapi I still dalam perspektif admin. I bukan tengok as a mother saying brothers kena kick each other, no. I tahu dia tak boleh handle. Bukan soal mental orang cakap jantan kena kuat. Tak, aku tahu kemampuan dia. Tapi dia, I tanya dia lepas pagi semalam I pergi Dobi, I tanya dia, ada tak rasa macam nak give up? Dia kata ada. Tapi tu Hunter tu abang. Papa suruh pergi. Sakit pun tak apa, dia pergi. Sebab takut apa-apa jadi. Kita punya rescue sampai jatuh gaung, kena tolak, kena pukul, tolak, jatuh gaung. Sampai kalau tak tahulah, kita tak boleh tengok dah YouTube ni panjang. Sebab dia kata, saya kat gaung ni, dia sempat pegang, dia kata dia kat gaung. Sekejap nak naik dulu. It was a very traumatized situation. Again, terima kasih untuk viewer, moderator, Ruby Rose, Peach, bantu untuk reply dekat komen-komen. Saya tak tengok langsung sebab saya tahu kalau saya start baca komen saya akan lagi anxiety mungkin. Saya cuba untuk stabil keadaan saya. YK tak tahu nak macam mana lah. Sehinggalah YK tengok, okay, ada satu transition berlaku di mana ada energi positif leads untuk pergi selamatkan dia. Kalau tidak, Hunter akan naik ke puncak tapi being misdirect pergi ke saving area lah, tempat yang selamat lah, instead of naik ke gaung. Kalau bayangkan kalau rescue pun dah jatuh gaung, yang ni pula asalnya nak naik ke atas, nak suruh lompat gaung. Iblis, apa jenis kau ni? Kau nak buat apa ni? Dan tapi dengan izin Allah, Hunter diselamatkan. Ya, Alhamdulillah, macam mana pun Hunter dapat didirectkan pergi ke tempat, bukan naik ke tebing tinggi, malah turun ke bawah. Dan kalau korang tengok kat dalam video tu sendiri, dia punya pace pun dah start laju. Jalan kecil yang macam tak logik tu, memang rescue cakap apa, tak logik, saya nak jalan pun tak boleh. Tapi dia macam, tak tahulah dia tergapung ke, dia berjalan ke apa ke, dia manage to go segala jalan-jalan yang narrow, yang steep and so on dengan selamat, sehinggalah sampai ke dinding kawasan community lah, maksudnya sampai kawasan perumahan, tetapi tak boleh nak keluar. And then from there yang dia stuck, bila dia stuck tu dia duduk dah rehat, dan dari situ kami dapat rawat lah, walaupun daripada jauh pun Alhamdulillah Allah perkenankan dan dia kembali okey. Ya, honestly Coriander Hills is not a friendly place. Tempat didiami oleh energi-energi yang tak bagus kerana perbuatan manusia yang tak tahulah manusia ni macam mana, nak tamak macam mana, nak kaya macam mana lagi. Sebenarnya sewaktu YK di base sendiri banyak sangat medium berlaku, di mana salah satunya tentang kenapa ilmu ni ada, kenapa benda-benda ni diorang buat and so on. Semuanya untuk prosperity, untuk kekayaan lah, untuk wealth. And ada satu ketika tu nanti, as you korang boleh tengok, YK tunjuk kat sini, YK ada pass out. Waktu YK pass out tu, I've been served and I ate benda tu lah, tapi dalam mimpi lah. I hope it's mimpi. I was served with
lots, I think about 10 pork, 10 pig besar. And there was an entity and standing there. Dia macam makan. I rasa mulut I busuk, I rasa badan sini semua berminyak and so on. I tak tahu kenapa makan-makan, I don't know. Until I rasa ada orang pegang bahu I. Bangun. Dia nak kita bangun. And then bos tanya, tidur? Mimpi apa? I was like, I terus macam still husnuzan cakap apa? Mimpi babi ni rezeki kan? Tapi I sebenarnya dah tak sedap lagi. Sebab I rasa something like in my mouth. I rasa tak sedap. Sangat pelik lah. And then bila nak balik, I beritahu dekat bos. I cakap, kita stop lah dekat kedai depan sana tu. Kita cleanse diri dulu. Cleanse the car and so on. Supaya benda tak follow. Tapi bos lebih wise. As usual, he's very wise. Dia pergi berhenti kat satu bus stop tu. Berhenti kat sana. Cleanse. Clear up the car. Sebab semua dah penat, semua dah letih. So I pun turun. And I cleanse myself. Waktu I cleanse myself, dude, bau waiki, bau babi. Bau macam anjing yang hamis tu. Bau babi lah. Sama same. Tapi even worse. Lebih busuk. Terus cleanse. Apa ni? Semua ni. Kata, apa benda ni? Sampai macam tu. Tapi I still bawa karakter admin sampai rumah. Sampai relax, sampai rehat, sampai hari ni I try to ignore sebab ada rawatan. The next 2 days tu ada rawatan, maksudnya semalam lah, sebab rekod hari ni dah hari Sabtu. I memang simple macam I cakap, I senang split characters. Maksudnya kalau bila I kerja is kerja, bila I merawat is merawat, bila I become YK is the one you enjoy dekat dalam TikTok, that is YK. The real YK. Janganlah yang buat marah nak pukul orang tu, taklah. Itu luar lah, buat apa nak pukul orang dalam room, kan? Tapi ya, professionally boleh divert myself into the situation. Bila kalau time aku jadi admin, time aku jadi YK, time aku jadi mak. That is how I create my character. And I build my strength dekat sana. Kan? YK ni terkejut lah. Dia tengok status Hakana, bos ada bagi satu hint, losing the character, and gambar kami berempat saja. Dia punya feelings, emotion and so on. Who are we to judge? Kita bagi dia masa. Dia tak nak serabut. Bagi dia sibuk. I cakap sini je kat dia. As a wife, I cakap, make yourself busy, distract you from upsetting stuff. Buatlah mana yang boleh. Because I don't know, dia sebab dia dah pernah sampai ke peak yang lebih teruk daripada ni, you know. Tapi kali ni sebab kita dalam tim kita sendiri, kami tahu, dia sendiri pun tahu. Dia sendiri cakap, Hakana Hunter ada potensi. Cuma mungkin sekarang ni ada keserabutan. Kita bagi dia bertenang dululah. So kalau korang expecting ada hunting yang seterusnya, I cannot promise. Tapi akan ada, jangan risau. Untuk masa dekat ni bagi rehat for mind, body and soul dululah. Itu yang YK boleh buat kesimpulan lah. Well, pengalaman yang as an admin, I cakap don't really fit lagi untuk Coriander Hill. Because our rescue pun tak fit. Nak harapkan bos, takkan bos nak buat semua bos. Bos dengan sleep disc lagi. Tahu bos paling pakar. Tapi kita pun risau juga. Kalau apa-apa jadi kat bos, semua tak ready, yang lain tak fit. Letakkan pada Hakana Hunter. Macam mana dengan kami bos? Kalau tak as family pula, apa jadi dengan bos? Macam mana kami bos? Saya tahu Hakana Hunter ni satu perjuangan. Saya sendiri sampai positif, saya kata apa? Benda ni, trigger ni, Allah nak bagi tahu ni, kita nak sukses ni. One day kita akan pergi lagi besar ni.
Masa tu bila tengok balik saat ni, kita akan tersenyum. Sekarang memang kita menangis dulu. Anyway, terima kasih untuk korang semua yang tak pernah give up dengan kami, yang percayakan kami, yang sentiasa ikhlas support kami. Again, buat mereka yang baru dengan kami, percayalah ini bukan konten. Tak ada konten yang sampai nak menggadaikan hampir 2 nyawa. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, tengok kat YouTube ya. Tengok kat sana. Short video clip mestilah kat BTT, TikTok. Follow Arcana Hunter. Terima kasih sekali lagi buat doa korang semua. YK, it's me YK as an admin. Doa kita semua sentiasa dalam keadaan aman, tenang, sihat tubuh badan, dihadirkan rezeki luar biasa hebat. Dari timur, barat, selatan, utara, langit dan bumi. Signing off. Love you all. Take care YK Troopers. Take care Arcana Hunters Clan. Assalamualaikum.